dah beli cash dah? Ya. Okey, tak apa. I kerja sama I check dulu bank Okey, thank you Terima kasih. Tular di media sosial baru-baru ini, seorang pengguna jalan raya hampir menjadi mangsa kumpulan skamer yang menyamar sebagai wakil bank dengan alasan kononnya terdapat tunggakan bayaran kereta miliknya. Kejadian itu dikongsikan melalui akaun Facebook teratak Singapura memaparkan kenderaan mangsa dikerumuni beberapa orang lelaki ketika diparkir di bahu jalan. Salah seorang suspek memakai lanyard kononnya sebagai tanda pengenalan bagi mengelirukan mangsa. Mereka mendakwa bayaran kereta telah tertunggak selama 5 bulan, namun mangsa yang berpengalaman segera mengesyaki penipuan tersebut. Mangsa kemudiannya menegaskan bahawa kereta berkenaan dibeli secara tunai sekaligus menafikan dakwaan tunggakan. Kenyataan itu menyebabkan kumpulan penipu terbabit kelihatan gusar lalu segera beredar dengan alasan mahu menghubungi pihak bank. Walaupun begitu, mangsa masih merasa bimbang kerana penipu tersebut menunjukkan aplikasi dengan butiran lengkap mengenai kenderaannya, menimbulkan persoalan dari mana maklumat sulit itu diperoleh. Insiden ini sekali lagi mencetuskan kebimbangan orang ramai kerana golongan berusia dan kurang celik teknologi menjadi sasaran paling mudah untuk diperdaya. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan taktik penyamaran sebegini serta tidak mudah menyerahkan sebarang maklumat atau mempercayai individu yang mendakwa sebagai wakil bank di luar premis rasmi. Kau dah beli cash dah? Ya. Okey, tak apa. I kerja sama I check dulu bank Okey, thank you